Azuha salah satu syarikat ni yang ada pilihan tu. Saya rasa dia memang menyantuni dengan hati lah sama dengan moto Azuha. Isu berkaitan dengan larangan ihram yang 13 Allah sekalian, saya dan seluruh warga Azuha ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para jemaah sekalian. Perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Inilah kami daripada segala kepayahan perjalanan dan perkara-perkara yang membawa kedukaan dalam perjalanan kami, sama ada sewaktu pergi ataupun semasa pulang nanti, ya Allah. Permudahkanlah ya Allah akan urusan kami dan terimalah segala amalan-amalan kami. Sabil Azuha. Azuha. Kami berkampung di sini selama 46 hari. Banyak ilmu-ilmu yang disampaikan yang boleh memberi pengajaran kepada kami sebagai jemaah, sebagai ibu bapa. Kerajaan mutawir dan ustaz-ustaznya sangat supporting. Azuha kembali. Banyak cerita yang suka duka kita hadapi di sana, macam-macam dugaan yang Allah kurniakan. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Alhamdulillah, seronok yang tak terhingga. Alhamdulillah, semua selamat, semua dipermudahkan. Alhamdulillah, semua dah selamat sampai tu, syukur alhamdulillah. Ya Allah, memang rasa macam Saya appreciated sangatlah.